Yang Berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang berbahagia Tuan Haji Kamaluddin bin Abdullah, Pengurus Besar Yayasan Pelajaran Johor, yang berbahagia Tuan Haji Abdul Wahab Ridwan, Pegawai Daerah Batu Pahat, ahli-ahli yang berhormat, Yang Musa Tuan Haji Muhammad Nasiruddin bin Zaini, Pemangku Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor, yang dihormati Puan Hajah Maimunah binti Muhammad Sidin, Pengarah Kolej Vocasional Batu Pahat, ketua-ketua jabatan dan agensi dan pimpinan, pemimpin-pemimpin di IBG, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya, setelah saya melahirkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka pada petang yang berbahagia ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sempena dengan Majlis Pelancaran Tuition SPM YPJ bagi tahun 2014. Saya ingin ucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak YPJ yang telah sudi memberi penghormatan kepada saya untuk bersama-sama dalam majlis pelancaran hari ini, dan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak YPJ kerana telah berjaya untuk menganjurkan dan melancarkan program tuition yang saya percaya dapat memberi manfaat kepada anak-anak kita yang akan menduduki peperiksaan SPM bagi tahun ini. Saya juga ingin mengalalukan kehadiran wakil-wakil daripada sekolah-sekolah yang turut hadir dalam majlis kita pada hari ini, yang mana kejayaan program ini bergantung kepada sokongan dan kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan yang mewakili IBG, sekolah-sekolah yang akan turut terlibat dengan majlis kita pada hari ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada sekolah, kepada Kolej Vocasional Batu Pahat yang mana sudi untuk menjadi tuan rumah kepada majlis kita. Walaupun mungkin dalam majlis ini mereka hanya menjadi penonton kerana mereka tidak ada pelajar yang akan mengikuti peperiksaan SPM biasa bidang sains, tapi hanya dalam bidang vocasional. Jadi kalau apa pun, mungkin saya kena fikir bagaimana saya boleh bantu sekolah kerana mereka setuju untuk jadi tuan rumah dalam majlis kita pada hari ini. Itu pun sebelum majlis bermula saya dah dapat surat permohonan dibentukkan daripada pihak kolej, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana yang telah pun dinyatakan oleh Tuan Haji Kamaluddin bin Abdullah, Pengurus Besar Yayasan Pelajaran Johor, majlis kita pada hari ini adalah untuk kita menyaksikan pelancaran satu program, iaitu program tuition SPM YPJ. Walaupun sebelum daripada ini pihak YPJ pernah menjayakan program-program tuition yang serupa ataupun lebih kurang serupa, tetapi melalui kaedah pelaksanaan yang telah dilakukan sebelum daripada ini, kita berhadapan dengan beberapa masalah yang mana pada ketika itu memandangkan tuition ini
diberikan secara percuma dan ianya disediakan untuk semua sekolah tanpa ada apa-apa pilihan ataupun syarat yang ditentukan, maka hasil daripada pendekatan yang diambil dahulu, kita dapati bahawa pencapaian pelajar-pelajar dalam peperiksaan SPM adalah tidak begitu memuaskan. Dan kita juga dapati bahawa kehadiran pelajar yang mengikuti kelas tuition tersebut juga tidak terpenuhi. Dan memandangkan ianya diberikan secara percuma, maka tidak ada pemantauan dibuat oleh mana-mana pihak, khususnya ibu bapa kepada pelajar. Dan sudah tentulah ianya bagi YPJ tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan peranan sebagai pemantau kepada perjalanan tuition sebelum mereka lulus. Asaskan bukan sahaja kepada ketiadaan kaki tangan dan pegawai yang mencukupi. Kita juga maklum bahawa YPJ hanya berjabat di Johor Bahru. Jadi memandangkan kepada hakikat itu, kita berpendapat bahawa sememangnya kita perlu teruskan program pertama ini. Kita tahu bahawa pada hari ini soal kecemerlangan pelajar bukan lagi satu pilihan kepada anak-anak kita, khususnya yang menduduki peperiksaan SPM. Kecemerlangan merupakan satu kemestian. Setiap kali apabila keputusan peperiksaan diumumkan, kita dapati ramai pelajar, lebih ramai daripada masa-masa yang terdahulu, yang mendapat keputusan peperiksaan yang begitu baik dan membanggakan. Maka pada hari ini sudah tentulah kita perlu membantu pelajar-pelajar kita supaya mereka juga turut cemerlang. Kerana sebagaimana yang telah saya katakan, pencemerlangan itu sekarang bukan pilihan lagi, tetapi ia merupakan satu kemestian. Kedua, kita sedia maklum bahawa negeri kita, negara kita akan terus berhadapan dengan pembangunan dan kemajuan yang begitu besar. Dan hari ini kita bercakap mengenai pembangunan kemajuan bukan sahaja perlu berlaku, tetapi kita memberi penekanan kepada soal pengagihkan. Bagaimana pembangunan yang dibawa itu kita dapat mengagihkan manfaatnya kepada semua peringkat masyarakat yang terdapat di negeri kita. Saya juga dalam banyak kali ucapan telah bercakap mengenai pembangunan yang inklusif, yang wujudnya keadaan melibatkan semua lapisan masyarakat. Dan salah